Hai semua, hari ni kami nak bawa anak jalan-jalan ke Singapura. Trip ni memang kami plan khas untuk family kecil kami. Kami naik MRT saja. Kami akan pergi ke Jewel Changi Airport, Garden by the Bay dan Marina Bay. Jom ikut kami. Kami mulakan hari di Jewel Changi Airport, tempat yang memang terkenal dengan indoor waterfall paling tinggi di dunia, Grand Vortex. Anak-anak memang teruja tengok air terjun besar dalam bangunan macam ni. Kami mulakan perjalanan kami dengan melihat air terjun 3D. Air terjun ni memerluai 3 simulasi dan dia akan berubah-ubah tau. Dia punya batu-batu tu dia akan bergerak-bergerak lah. Dan ini berdekatan dengan level 2, dekat dengan bahagian resepsionis tu. So, tengok untuk air terjun 3D ni free je. Korang nak tengok berapa lama yang korang suka pun tak ada masalah. Anak-anak memang suka. Dekat atas tu ada Konimpi Park, ada laluan atas jaring, taman bunga dan tempat main yang memang sesuai untuk family. Dan ada air terjun yang wajib korang datang. Kalau kata korang datang Singapura, memang kena wajib datang tempat ni as tanda korang pernah datang Singapura. Kalau nak chill, banyak juga kafe dan restoran yang kids friendly. Serius, tak rasa macam dalam airport pun kalau pergi dekat Jewel Changi Airport ni. Memang sesuai untuk bawa family. Tengok tu kakak. Projek Jewel dimulakan selepas kerja asas dengan pembinaan 5 aras bawah tanah dan kemudian struktur atas tanah bermula tahun 2014. Jewel dan Grand Vortex secara rasmi dibuka kepada orang ramai sekitar April 2019. Grand Vortex ialah air terjun tertala tertinggi di dalam bangunan indoor waterfall di dunia ketika pembukaan dengan ketinggian sekitar 40 meter, iaitu 130 kaki. Air terjun bermula dari lubang besar Oculus di pusat bumbung porus. Kemudian air memancut ke bawah melalui beberapa tingkat termasuk ke arah basement dalam reka bentuk bangunan. Sistem menggunakan air hujan yang dikumpul daripada bumbung dan rintik-rintik hujan tropika Singapura. Air dikitas semula ke dalam sistem bangunan untuk kegunaan seperti pengairan landscape dan penyejukan iklim. Aliran air pada keadaan puncak, contoh hujan lebat, boleh mencapai lebih 10,000 galon per minit, iaitu 38,000 liter per minit melalui Oculus. Dari Changi, kami terus naik MRT ke Bayfront Station, terus sampai ke Gardens by the Bay. Tempat ni memang ikonik. Super Tree Grove tu memang wajib tengok waktu siang dan malam sebab malam ada light show tau. Anak-anak suka sebab banyak spot cantik dan interaktif. Ini laluan untuk pergi ke Super Tree Grove. Dah petang, kami jalan kaki ke Marina Bay. Kawasan ni memang best untuk lepak petang sambil tengok pemandangan bandar. Dari sini boleh nampak Marina Bay Sands, Merlion dan bangunan-bangunan tinggi Singapura. Waktu malam, suasana dia lagi cantik dengan lampu-lampu dan pantulan cahaya dekat air. Kami sempat piknik ringan sambil tengok light show. Memang penutup hari yang perfect. Tu dia, satu hari penuh explore Singapura dengan anak-anak. Kalau korang tengah plan family trip ke sini, 3 tempat ni memang wajib singgah. Jewel untuk pengalaman unik, Gardens by the Bay untuk alam dan nature, dan Marina Bay untuk view malam yang memukau. Malam kami pergi semula ke Super Tree Grove untuk tengok light show. Cantik sangat. Masuk sini free je korang. Cuma kalau nak naik jambatan, kena bayar tiket lah. Kena beli tiket dekat situ. Muka-muka kepenatan. Penat tak? Nak pergi Singapura lagi tak? Kakak, nak pergi Singapura lagi tak? Singapura dulu cuma sebuah pulau kecil yang dulu pelabuhan perdagangan. Tapi sekarang, wow, kini antara negara paling maju dan moden di Asia Tenggara. Jangan lupa like, subscribe dan share kalau korang suka video ni. Jumpa lagi dalam next travel vlog kami.